Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Puan Hayati, macam Tuan Hayati sebut tadi, daripada Melaka, staf 100K. Alhamdulillah, Allah izin dalam masa 6 bulan. Ya. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada top management yang daripada saya bermula sampai hari ini tak pernah berhenti dengan strategi promo, apa-apa sajalah yang nak menaikkan semangat saya, nak menaikkan semangat tim saya juga, kita semua. Sangat-sangat berterima kasih kepada Tuan Guru Gerigan, kepada Haji Bos, kepada VP Madiana, kepada semua staf jugalah yang berada di Bravo. Okey, tak lupa juga saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, orang yang memperkenalkan saya kepada Bravo ni. Baru siang tadi kan, dia sharing, Masya Allah, tersentuh hati kita semua kan. Saya nak ucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada founder Legacy Fighter, Dr. Zainun. Bagi tepukan yang sangat hebat kepada Dr. Zainun sebab dengan orang kata usaha beliau yang tak putus asa, follow up saya, cari saya kan, macam walaupun dia mesej-mesej saya tak balas, mesej-mesej saya tak baca saja, Alhamdulillah Allah izinkan pada bulan 5 hari tu bila Dr. Zai pun mesej saya jawab pula mesej dia. Saya jawab, maksudnya Allah dah detik, Allah dah hantar ketika tu saya akan bermula di Bravo Biz Club lah. Okey. Sebelum tu saya sebenarnya nak berkongsi juga, nak bercerita sedikit tentang saya supaya kisah ini boleh jadi pengajaran kepada mungkin yang berada di dalam ni berbagai-bagai kategori lah. Contoh, saya adalah seorang suri rumah yang tiada pendapatan tetap, senang cakap. Suami saya berniaga bandel, masa COVID tutup terus. Senang kata, pendapatan kami memang hanya dengan business networking. Okey, saya bermula dalam networking ni pada tahun 2007. Bermula terjebak dengan business networking ni pada tahun 2007. Saya cerita sedikit latar belakang saya. Saya jadi ibu tunggal ketika tu. Saya tak ada kerja. Saya mencari-cari apa nak buat. Saya kerja sebagai seorang cleaner kemas rumah orang lah. Cleaner ni pun tak ada orang yang tahu kecuali anak-anak saya. Family saya pun, adik-beradik saya pun tak tahu saya sampai ke tahap tu. Sebab saya bila susah, saya memang tak bercerita dengan keluarga. Jadi ketika saya jadi cleaner tu kan, saya rasa macam, sampai bila saya nak macam ni? Ketika itulah saya berjumpa dengan Dr. Zainun. Kami jadi kawan. Itu saya memang mencari sesuatu untuk merubah kehidupan. Jadi saya ni sebenarnya, kalau siapa yang tahu sejarah saya dulu, saya adalah seorang anak yang tidak berpelajaran tinggi lah. Saya berhenti sekolah darjah 5, diberhentikan sebab kakak-kakak saya semua pandai-pandai. Kakak saya pandai, adik-adik saya pandai, jadi saya diberhentikan sekolah untuk tolong mak masa tu. Jadi bila saya tak berpelajaran kan, saya tak ada kerja. Jadi bila saya bergelar ibu tunggal tu, saya tanya kawan-kawan macam mana aku nak cari duit ribu-ribu. Dia kata, suka tak suka kau kena buat MLM lah. Dia cakap macam tu. Jadi bermula daripada tak tahu apa-apa, saya kata aku tak nak, aku tak pandai cari orang, aku tak pandai bawa kereta, aku tak tahu jalan. Tapi senang kata, bila saya nampak, saya pergi sekali dengan motivasi, saya nampak itu adalah peluang untuk saya yang bukan ada kepandaian apa-apa, tapi dekat networking ni saya boleh berubah. Jadi Alhamdulillah, daripada situlah saya bermula dengan networking. Tapi ketika tu saya buat produk lah sekejap. Saya berjaya daripada 2,000, 5,000, 15,000. Sejak tu saya percaya dengan bisnes networking yang boleh merubah siapa-siapa saja di luar sana. Kalau orang tu beri diri dia peluang lah. Jadi nak jadi cerita, ketika saya jumpa Dr. Zainal balik pada bulan 5 ni, bila dia cerita je pasal Bravo ni kan, saya dah dengar banyak kali dah pasal Bravo, tapi saya tak nak ambil tahu. Saya kata saya tak nak buat bisnes produk. Satu ayat je dia cakap dengan saya. Dia kata, kau dah guna produk ni lama dah. Apalah salahnya kau sharing dengan orang tentang kebaikan produk ni? Kongsi manfaat dengan orang, dia kata. Lepas tu dia terus tunjukkan saya, dia kata, 15 hari, dia kata aku dapat 20,000. Bila dia cakap macam tu kan, saya tak tahulah, tiba-tiba saya dengar perkataan 15,000 tu, saya rasa, Masya Allah, banyaknya, saya kata. Dia tunjukkan dia punya handphone tu, pendapatan dia dalam masa 2 tahun lebih masa tu dah 2.5 juta. Jadi
Itu yang menyebabkan saya rasa macam Allah jentik hati saya. Allah jentik hati saya untuk bermula di platform yang betul, cara yang betul, yang patuh syariah, yang berkat. Saya kata, ya Allah, saya kata, saya nak buat. Saya nak buat, tapi kan bila saya nak buat tu sebenarnya ada halangan lah. Ada halangan yang menyebabkan saya rasa macam mana aku nak bermula ni. Sebab suami saya awal-awal dah beritahu. Kalau nak buat bisnes, produk tidak. Kenapa dia kata macam tu? Sebab dia tahu bila buat bisnes produk, dia tahu saya akan pergi meeting, saya akan pergi training, saya akan pergi sana, saya akan pergi sini, dia akan nampak saya sibuk. Jadi, bila doktor saya cakap macam tu kan, saya dah tak boleh tidur malam. Balik tu saya rasa, aku kena buat juga sorok-sorok. Jadi, saya cakap, Zai, okey Zai, aku tak nak janji bulan bintang, tapi aku nak buat. Aku akan cuba buat. Sekarang macam mana aku nak buat ni, Ti? Dia kata, kau buat je lah, Ti. Dia kata, kau buat je lah. Itu je ayat dia. Jadi kan, dia kata dengan saya satu je. Sekarang ni kalau kau nak buat, kalau kau nak jadi macam aku, kalau kau nak dapat macam aku, suka tak suka kau kena ambil package yang paling infinity, dia cakap. Jadi saya ni daripada dulu saya belajar. Kalau nak berjaya ni, dia kata ikut cara. Betul tak? Jadi Dr. Zai dah berjaya. Dia dah buktikan. Dalam masa sebulan dia dapat 70,000. Dalam masa setahun dah jadi jutawan terpantas, 11 bulan. Jadi saya kata, okey Zai, aku nak mula. Jadi bila saya mula, Dr. Zai kata, kau ada tak 4 orang kawan yang kau rasa orang tu boleh dengar kata kau? Saya kata saya ada. Jadi saya bermula lah. Saya call kan, okey, cuba bayangkan ni ketika saya baru bermula, saya pun tak faham apa-apa plan kan pasal Bravo ni. Saya cuba tahu pasal produk sebab saya dah guna lama. Saya sangat yakin dengan produk. Okey, saya punya orang, saya tak suka belajar pandai baru buat. Contoh, saya tahu je pasal produk, saya dah call orang pertama yang saya nak jumpa, saya nak cerita dengan dia apa pasal produk ni. Bila saya dah cerita dengan dia, saya cakap dengan dia, saya kata, Kak, saya dah guna produk ni lama, tapi saya tak tahu pun produk ni sebenarnya sangat banyak duit dekat platform ni, saya kata. Jadi saya nak mula ni, saya nak ajak Kak. Alhamdulillah, bila dia sebut hot market, orang yang tepat, orang yang percaya kita, orang yang memang akan ikut kita, memang dia ikut kita. Macam mana saya mula, macam tu dia mula. Saya mula dengan Premier 3960, dia pun mula dengan saya 3960. Dan seterusnya orang kedua, seterusnya orang ketiga, dan seterusnya orang keempat. Okay. Masa saya buat bisnes ni, saya tak terus terang, sorok-sorok daripada suami saya. Suami saya tak tahu. Bila suami saya pergi Grab, saya pun keluar. Bila agak-agak dia call, dia nak balik, dia tanya saya kat mana, saya kat rumah, saya kata. Padahal saya sedang bersungguh-sungguh ni sebab masa tu, Zai bagi tahu dengan saya, kau mula ni bulan 5 Ti. Tarikh tutup untuk naik pentas bulan 7 adalah lagi 2 minggu saja, dia kata. Kalau kau ada rezeki, kau cepat, kau capai 15,000 macam aku dalam masa 2 minggu, kau akan naik pentas pada bulan 7 hari itulah. Jadi, saya kan tak tahulah. Saya punya nak tu sampai saya menangis. Setiap malam saya tidur tu saya menangis. Saya solat, saya minta. Ya Allah, saya kata, aku nak sangat berjaya, Ya Allah. Kau tolonglah aku, Ya Allah. Kau bantulah aku, Ya Allah. Kau mudahkan urusan aku, Ya Allah. Kau bawalah aku jumpa orang-orang yang nak bersama dengan aku. Itulah doa saya setiap hari. Sebab tu dikata dalam siang tadi pun Dr. Zai ada sharing kan pasal submit doa. Jadi, itu yang saya buat dalam masa 2 minggu. Alhamdulillah. Seminggu saya buat, saya dah capai bonus 10,000 seminggu. Saya ikut apa yang Dr. Zai ajar saya. Okey, saya nak beritahu, masa saya buat seminggu 10,000 tu, saya tak pandai langsung pun marketing plan semua. Saya cuma tahu pasal produk, saya cuma cerita sikit pasal company, saya jual cerita Dr. Zai dan saya cerita formula saja. Formula dekat sistem. Macam mana kita bermula, macam mana kita nak balik modal, macam mana kita nak dapat pendapatan 10,000. Itu je saya buat dan saya ajar tim saya lah, kawan saya nak bermula tadi. Jadi lepas saya capai 10,000 tu, barulah saya beranikan diri untuk bercerita dengan suami saya. Bercerita dengan suami saya, sebab apa saya nak bercerita dengan suami saya ni? Masa tinggal berapa hari je lagi untuk fight 20,000 tu. Alhamdulillah, saya terus terang dengan suami saya kata saya ada benda nak cakap, tolong jangan cakap apa-apa dulu. Dengar saya cakap sampai habis, saya terus tunjukkan sistem saya punya bonus 10,000. Saya kata Alhamdulillah, saya dah ikut Zai, saya dah buat, saya nak buat betul-betul. Saya minta abang punya restu, izinkanlah saya. Alhamdulillah, bila suami saya kata, buatlah. Abang yakin kau boleh berjaya. Itulah detiknya suami saya bagi lampu hijau tu, terus saya full swing. Memang full swing. Saya cakap lah, sebenarnya masa kita jumpa orang, memang saya pun jumpa penolakan. Bukan semua orang yang saya jumpa nak.
Tapi pada saya tak kisah. Saya cuma sampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya rasa dan apa yang saya sampai tu sampai kepada dia. Saya cuba sampaikan apa daripada hati saya ke hati dia. Sebab bila saya bawa dia, bukan saya nak duit dia. Saya bawa dia untuk saya bawa dia apa yang dapat sama macam saya dapat. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat Allah bagi saya insan-insan yang mudah. Ada juga yang banyak trainer, tapi lebih banyak yang mudah lah untuk bermula tu. Jadi Alhamdulillah, selepas saya capai 20,000 tu, saya dapat naik pentas pada bulan 7 hari tu, Star Achievers 20,000. Pada saya lah, itu adalah penghargaan yang sangat besar. Sebab saya ni, suka sangat dihargai. Suka sangat dapat bunga, dapat apa, saya suka. Jadi, bila saya naik 20,000 tu kan, saya rasa dah bangga dah besar dah. Tapi bila saya turun, saya tengok dekat meja-meja saya tu 50,000, 100,000. Saya rasa macam, ya Allah, ini tak boleh jadi, saya kata. Kan, saya pandang 20,000 pun dah suka, apa lagi saya tengok orang lain dah besar-besar. Jadi kan, saya rasa macam, okey, saya akan fight seterusnya. Alhamdulillah, saya fight ke 50,000. Macam mana saya fight ke 50,000? Saya datang, okey. Bila saya tak pandai tadi kan, saya cakap, saya buat tanpa belajar apa-apa dulu kan. Saya tahu sikit, saya buat. Saya tahu sikit, saya buat. Tahu tak, masa saya fight 20,000 tu, saya tak tengok pun sistem saya lagi. Senang kata, saya sponsor je orang, Zai tolong saya key in. Zai tolong saya susun. Zai sebab aku nak 20,000. Zai, nanti aku dah capai 20,000, nanti aku belajar. Jadi Alhamdulillah, lepas capai 20,000, baru saya tengok sistem. Bila saya tengok sistem, saya kata, Masya Allah, senangnya, bagusnya sistem ni, saya kata. Macam ni Zai, macam iya, dia kata. Start tu lah, saya dah jatuh cinta, saya dah sayang, saya dah datang gairah. Senang kata, saya dah datang gila. Gila tu sampai kadang-kadang, nak masak pun tak ada hati. Nak duduk rumah pun dah tak nak. Kalau boleh hari-hari nak keluar pergi jumpa orang, hari-hari nak pergi sharing. Nak bantu tim nak pergi sharing. Sampaikan suami saya, yelah faham-faham dia, restu-restu dia pun, kadang-kadang dia cakap juga, engkau ni nak cari duit sampai mati ke? Macam tu ayat dia. Sebab dia belum nampak macam mana saya nampak. Tapi bila saya pula bawa dia, ajak sekali kan, Alhamdulillah dia pun capai pendapatan star 20k tu. Start dia dapat star 20k tu, dia dah mula rasa macam kita kena buat yang dia kata. Bersyukurnya yang kita ada Bravo yang dia kata, tenang sangat kita Bravo ni. InsyaAllah abang yakin dia kata, kita boleh berjaya besar dekat Bravo ni. Alhamdulillah, saya fight, saya buat kek. Bila saya buat kan, bila saya dah belajar pasal sistem tu, saya pergi training. Saya belajar macam mana nak jadikan 50,000 tu. Kena bina kumpulan A, kumpulan B, betul? Saya bina dua dulu. Alhamdulillah saya naik 50,000. Alhamdulillah saya bina kaki ketiga, Alhamdulillah saya capai 100,000 dalam masa 6 bulan lah. Alhamdulillah, Allah izinkan ya, Alhamdulillah. Walaupun orang kata mungkin tak sepantas Dr. Zai, tapi saya selalu cakap dengan dia, tak apa Zai, bidang aku lain kan. Aku nak tukar tune orang investment masuk kepada produk bukan senang. Sebab orang investment ni dia tahu masuk 2 jam dapat duit. Tapi bila orang produk, kita closing je, dia tanya kita, ni kena cik orang ke kak? Itu ayat yang paling aku rasa, alamak. Macam mana kita nak tune balik otak dia kan? Tapi so far, Alhamdulillah hari ni, saya cakap dengan tim saya, ada je appointment bawa, insyaAllah Kak bantu. Syukur dalam masa saya membina tu, kaki pertama dah boleh buat sendiri, dah boleh sharing sendiri. Tahniah kepada Datin Sofia. Alhamdulillah, insyaAllah dah nak capai star 20k. Tahniah kepada Zara, sikit lagi dah nak capai star 20k. Alhamdulillah, tahniah kepada suami saya dah capai 35k. Jadi hari ni, saya sedang membina kaki keempat. InsyaAllah dalam bulan Ramadan ni juga saya pastikan saya akan naik staple. InsyaAllah. Amin. Doakan saya sama, insyaAllah. Jadi, apa lagi yang saya nak cakap? Okey, macam mana kita nak buat ni, memang terus terang lah saya cakap, kena kreatif lah. Kena kreatif macam mana nak bercerita tentang produk, tentang okey, saya kalau jumpa orang kan, saya tak bawa banyak tau. Saya cuma ada selai kertas saja. Percaya tak? Bila saya sharing dengan orang tu, saya cuma ada selai kertas je dan juga majalah yang saya bawa lah. Majalah tu ni sebab saya ada gambar Dr. Zai. Ini sajalah yang saya bawa ke mana-mana. Kenapa saya suka bawa majalah ni? Sebab daripada gambar ni dah boleh mulakan penceritaan saya lah. Sebab tu dia kata untuk buat bisnes ni kita kena ada kreativiti untuk bercerita kan. Company, cerita pasal company tu pastilah. Saya dah cerita berapa tahun kan, dapat dah lahirkan 15 orang cawan, itu dah pastilah.
Tapi apa yang saya cerita, saya tunjukkan gambar je. Kalau jumpa kategori orang tu, saya boleh gunakan kategori orang ni dan dengan sehelai kertas ni je lah apa yang saya buat. Lepas saya cerita pasal produk, saya cerita pasal orang kata tanya harga, terus saya cakap, okey, sebelum tu saya nak tanya, akan nak jadi pengguna saja ke atau akan nak jadi pengguna yang ada pendapatan macam saya. Jadi dia akan beritahu lah nak jadi pengguna. Jadi terus saya akan conteng lah, conteng package apa semua tu. Masa package tu saya dah nampak dah. Saya dah boleh baca lah. Alhamdulillah ada kepakaran boleh baca. Orang tu suka dekat mana, orang tu ada duit ke tak kan. Jadi so far setiap kali jumpa, walaupun saya ambil masa 2 jam untuk satu orang, tapi ending dia adalah closing. Closing tu hati dia akan dah terima kita lah. Dah terima kita untuk join package yang Infinity. Jadi itu je lah kot yang saya nak kongsikan macam mana saya bermula di Bravo. Dan hari ni insyaAllah pada bulan 7 ni saya akan bawa ramai tim saya yang akan naik pentas, dahsyat 50k, 100k pun ada. Dan insyaAllah saya juga akan capai pendapatan, target saya nak pergi 300,000 insyaAllah. Tapi kalau Allah izinkan takat mana pun, saya bersyukur. Yang penting saya akan teruskan usaha. Saya doakan company Bravo kita semua lebih berjaya kan, dapat diterima oleh mata dunia. Juga terima kasih kepada semua yang mendoakan sama-sama kita berjaya. Amin. InsyaAllah.